Seterusnya ada Pitrans. Alhamdulillah Pitrans juga telah meningkat naik. Pitrans. Okay, saham Pitrans alhamdulillah kalau kita tengok tuan-tuan, saham Pitrans dah meningkat naik. Kita tengok dulu berapa kenaikannya pada 8 Disember. 8 Disember area sini, kita masuk ketika merah tuan-tuan. Iaitu saya berikan Pitrans 8 Disember pada harga lebih kurang 28 28 sen, dan telah meningkat naik setinggi lebih kurang dekat sini berapa persen. Okey, kejap. Tak keluar pula kat sini. Okey, 8 Disember kita berikan pada harga 28 sen dan meningkat naik setinggi 16%. Alhamdulillah dah meningkat naik sebanyak 16%. Okey. Jadi tuan-tuan, apa yang tuan-tuan perlu lihat di sini, kenapa kita berikan kajian saham ini, jom kita sama-sama semak. Yang pertama, dia berada pada 52 weeks low. Pada harga 26 sen ni, kalau tuan-tuan tengok ada line putus-putus ni. Line putus-putus ni. Okay, 26 sen ni adalah 52 weeks low. And then kita berikan pada 8 Disember tu. 8 Disember di area sini kerana yang pertama dia dah breakout. Candle ni, kalau tuan-tuan lihat candle pada 4 Disember ni dia dah break lebih kurang 4 candle yang sebelumnya